Hari ni nak masak ikan bawal sambal hijau. Mula-mula kita goreng sekejap bawang putih, bawang besar, cili hijau dan tomato. Goreng sekejap je sekadar nak bagi layu je semua bahan ni. Selepas dah goreng, biarkan bahan tu sejuk dulu sebelum kita chopper dia. Sementara nak tunggu bahan tu semua sejuk, gorengkanlah ikan bawal yang sudah dilumurkan dengan garam dan kunyit. Goreng sampailah garing. Garing ni bukan hangit. Bila ikan dah siap goreng, kita masaklah pula bahan-bahan cili hijau yang dah dichopper ni. Saya nasihatkan chopper lah bahan-bahan ni masa dah sejuk, jangan masa panas. Dia rosak korang punya chopper. Okey, lepas tu masukkanlah semua bahan chopper ni dalam kuali. Kemudian masukkan setengah cube ikan bilis. Kacau-kacau-kacaukan dia sampai pecah minyak. Bila dah nampak pecah minyak tu, masukkan air asam jawa lebih kurang dalam 3 sudu macam tu. Lepas tu masukkan sos tiram 1 sudu besar. Kemudian perasakanlah dengan gula dan ajinomoto. Garam sebenarnya tak payah letak pun tak apa sebab dah ada cube ikan bilis dan sos tiram. Itu pun dah masin. Tapi kalau korang kuat masin, letaklah lagi kan. Kalau saya memang tak letak lah. Okey, lepas sambal hijau tu dah masak. Allahu Akbar, tersedawa pula. Okey, lepas sambal hijau tu dah masak, letakkanlah atas ikan bawal tadi. Okey. Kita ni tak dapat nak booking lagi slot dalam bayung tu kan. Jadi kita buatlah sendiri. Ini memang lauk favourite saya lah, ikan bawal ni. Lagi-lagi bahagian ekor dia. Memang saya punya lah. Okeylah semua, selamat mencuba.